Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kita ke program Ramadan dan Al-Quran bersama saya Dr. Fauzi yang akan memacu perbincangan kita hari ini. Bersama kita, panel kita iaitu Dr. Zul. Sihat Dr. Zul? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, macam mana dengan Ramadan kali ini Dr. Zul? Itulah Ramadan kali ni, insyaAllah okey, tapi ada banyak ruang boleh tambah baik lah. Nak dia masuk 10 malam terakhir ni kan. 10 malam terakhir yang kita akan bincangkan juga nanti. So untuk tidak membuang masa, kita punya program pun setengah jam. Setengah jam. So kita terus kepada soalan pertama yang kepada mereka yang di rumah. Selaju kita tanya Dr. Zul ya. Apakah tanggungjawab kita sebagai umat Islam terhadap Al-Quran, terutama menjelang Ramadan ni? Sebab of course sebagai umat Islam, hari biasa boleh tanggungjawab, tapi dalam Ramadan ni mungkin lebih sikit Dr. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali terima kasih tuan moderator, sahabat saya Dr. Fauzi, jiran je kat pejabat. Jiran sebelah meja je. Okay. Persoalan tentang tanggungjawab kita terhadap Al-Quran. Pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, apabila kita cerita tentang Al-Quran, kita sebenarnya kena letak dalam diri kita, letak dalam ingatan kita. Kita sedang bercakap tentang satu perkara yang besar. Al-Quran ni bukan sebarang-sebarang kitab. Dia bukan sebarang kitab yang kita baca, kita tinggalkan. Al-Quran ni lah panduan hidup kita. Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, yang mana kalau kamu berpegang dengannya, kamu takkan sesat selamanya. Iaitu Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah Nabi. Jadi Al-Quran ni satu perkara yang besar. Bila Quran ni perkara yang besar, kita kena ada kecaknaan yang lebih lah tentang Quran ni. Tak boleh main acuh tak acuh je tentang Quran. Jadi apabila kita cerita tentang cakna ni, nak tak nak kita kena sentiasa baca dan baca dan baca Al-Quran. Walaupun kalau kita cerita, kita baca dari umur 7 tahun atau apa kan, contohnya dari kecil katakan kita baca Muqaddam, sampailah kita meninggal dunia, Al-Quran ni perlu sentiasa dibaca, diulang dan diulang. Bukan bulan Ramadan ya, kan kadang-kadang merugikan jugalah kalau sesetengah kita faham bulan Ramadan ni bulan untuk baca Quran, yang mana tak ada salah langsung. Baguslah bulan Ramadan kita tingkatkan pembacaan Quran kita tingkatkan penghayatan kita. Tapi Al-Quran ni bukan untuk Ramadan sahajalah. Ramadan ni satu fasa untuk kita pertingkatkan. Tapi di bulan-bulan lain tu jangan kita sesekali tinggalkan Al-Quran. Kerana kalau kita tengok contohnya kan, kalau kita petik surah-surah di belakang, 3 kul contohnya kan, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Kita baca dari kecil. Tapi kalau kita tanya surah ni cerita tentang apa? Kan belum tentu, saya rasa belum tentu semua orang boleh jawab lah tentang itu. Termasuk diri kita, saya lah sendiri. Jadi kita sentiasa kena update surah-surah kita baca ni. Sungguhnya kita ambil masa sedikit untuk kita renung. Surah ni tentang apa? Kan baru-baru ni saya cerita tentang surah Al-Zalzalah di sini dan di surau. Bila surah yang tentang sahabat Nabi yang buta tu ya? Tak, tu Abasa. Surah Zalzalah ni yang idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ceritanya sebab surah tu bagi saya menarik tau. Sebab kita selalu baca surah tu, kita dengar imam baca. Kita tak faham bahasa Arab satu kan. Tapi bila kita renung kandungan dia, sebenarnya surah tu sangat powerful, message dia sangat menakutkan. Ceritanya tentang hari akhirat. Cerita tentang tiba-tiba bumi ni bergoncang. Dalam goncangan sedahsyat-dahsyat yang tak pernah berlaku macam tu. Dan tiba-tiba bumi pula diperintahkan untuk bercakap. Allah perintahkan bumi bercakap tentang apa yang manusia lakukan. Kita semualah. Apa yang kita semua lakukan, satu masa nanti, jangan terkejut, bumi sendiri yang kita pijak ni akan bercakap kita ni buat apa. Kemudian ada cerita tentang hari kebangkitan dan surah tu. Manusia dibangkitkan untuk ditunjukkan amalan dia. Kemudian cerita tentang amalan manusia lah. Sekecil-kecil kebaikan pun akan dia tengok. Sekecil-kecil kejahatan pun manusia akan tengok. Jadi kalau kita renung dari sudut itu, bukankah itu satu perkara yang menakutkan? Kalau kita baca Quran dengan penuh penghayatan, kan? Itu satu mesej penting. Sebab tu kalau kita tengok zaman jahiliyah, apabila kita tengok insan seperti Umar,
seperti Abu Dhar. Abu Dhar waktu jahiliah dia seorang penyamun. Tapi apabila masuk Islam, dia baca Quran, dia renung mesej Al-Quran, dia menjadi sebaik-baik manusia kan, sezuhud-zuhud manusia. Maksudnya Al-Quran dia boleh mengubah hati manusia. Baik. Jadi kembali kepada, banyak pusing-pusing cerita kan. Kembali kepada persoalan tentang tanggungjawab kita pada Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, hari ini saya ambil satu tulisan daripada Dr. Yusuf Al-Qaradawi, almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau dah meninggal dunia rahimahullah. Cuma buku ni ringkas saja, Wajibuna Nahwa Al-Quranil Karim. Buku ringkas saja, nipis saja. Bukan, tak ada pembincangan berat pun. Tapi saya tak tahu kenapa buku ni rasa dekat dengan hati. Mesejnya simple saja. Dalam buku yang ringkas ni, Dr. Yusuf Al-Qaradawi ada menyinggung tentang apa tugas kita, apa tanggungjawab kita terhadap Al-Quran. Tadi kita ceritakan mesej Quran, kita cerita maksud Quran, kandungan Quran. Pastilah kita ada tanggungjawab juga tentang Quran. Dia bukan macam tu saja, dia ada tanggungjawab kita sendiri. Jadi Qaradawi gariskan 3 tanggungjawab kita terhadap Al-Quran, yang mana kita sentuh sikit lah. Yang pertama, ihsanul tilawah wal istima'. Maksudnya kita kena elokkan bacaan dan elokkan mendengar Al-Quran. Ini yang pertama. Maksud tanggungjawab ni kita kena buat. Kena maksudnya elokkan bacaan tu. Elokkan bacaan. Baik. Bila kita baca Quran ni, sebab dalam surah Al-Muzammil, Muzammil, Allah bagi tahu warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan perlahan. Maksud perlahan sini dengan ta'ani, dengan betul-betul memerhatikan satu-satu hukum ni. Tak main langgar je kan. Oh, itu masuk cantik kan tu. Cantik kan. Kena tengok semua tu. Kesian lah orang macam saya ni kalau tak apa cantik ni. Sama lah kita. So cantik kan tu maksudnya tertib. Cantikkan bacaan mengikut hukum dia. Apabila sampai tepat panjang, kena panjangkan lah. Apabila sampai dekat dengung, kena dengung lah kan. Sebab itu kalau kita tengok setengah ulama seperti Zarkashi contohnya, beliau tengok ayat warattilil Qur'ana tartila ni, dia kata sebab itu wajib mesti kita ni apabila kita baca Quran kena ikut disiplin tajwid ni, panjang pendek dengungnya dengan makhraj hurufnya, kena ikut benda tu. Sebab tu wajib. Sebab tu kalau kita tengok buku asas fardu ain, buku asas tajwid pun kan, kalau kita tengok kat depan tu dia ada tekankan apa hukum belajar ilmu tajwid ni. Jadi dia beritahu belajar hukum tajwid, hukum dia fardu kifayah. Tapi membaca Quran dengan betul fardu ain. Jadi kita ni perlu sentiasa update diri kita. Tak kira lah kita umur berapa, tak kira lah kita ni umur 15 ataupun 51, tak kira. Dia tak ada limit dia untuk kita belajar tajwid ni kan. Kita sentiasa perlu perbetulkan sebab ini tanggungjawab kita. Mungkin ada pertanyaan juga Ustaz, mencantikkan bacaan ikut tajwid ni. Sebab ada setengah sahabat-sahabat kita, dia tahu panjang pendek, mana kena didengungkan dan sebagainya, tapi nama tajwid tu dia tak berapa tahu. Itu macam mana hukum pada rakan macam tu? Itu yang kembali pada tadi tu, mempelajari ilmu tajwid yang nama semua benda tu fardu kifayah. Tak wajib lah. Wajib atas setengah golongan saja. Bukan semua orang perlu tahu. Maksudnya kalau kita tahu ni mat lin ke, mat badal ke, mat arid ke, itu tak apa. Tapi baca kena betul. Mat asli saya tahu. Tapi baca kena betul. Yang mana 4 kena 4 lah kan. Yang mana 6 kena 6 lah. Baca kena betul. Tak tahu nama, itu fardu kifayah lah. Kalau eloknya tahulah. Tapi yang wajibnya lah bacaan yang betul, mengikut panjang pendek dia. Dan Qaradawi sentuh juga dalam buku ni, walaupun yang dia sentuh menarik jugalah untuk kita ambil iktibar. Kadang-kadang makhraj huruf ni, makhraj huruf, kadang-kadang huwa dengan za, dengan dha, huruf sa dengan sa kan. Sebab bila kita ada tadarus, kadang-kadang kita boleh tengok benda ni membetulkan bacaan kita juga. Kadang-kadang kita pun ada kesalahan. Sebab tu kita cerita tadi, tak ada limit umur untuk kita belajar tajwid ni. Sebab ni satu perintah Allah SWT untuk kita sama-sama renung sendiri bacaan kita. Itu yang pertama. Maksudnya kita perlu elokkan tajwid kita dan inilah cara bacaan kita. Yang kedua, Qaradawi sentuh juga tentang selain daripada kita perlu baca dengan elok, kita juga perlu ketahui maksud
kandungan Quran dan baca dengan penuh khusyuk dan perhayatan lah. Yang ni mungkin kita susah sikit lah sebab bahasa Arab kan, bukan bahasa kita. Tapi seboleh-bolehnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, yang saya muliakan, kita ambillah masa sedikit untuk kita renung maksud Quran. Sebab kalau kita cerita tadi kan 3 kul, kita ambil contoh, ataupun surah-surah lazim yang kita baca, kadang-kadang kita terlepas pandang tengok apa maksud dia. Kadang-kadang imam baca tu kita boleh sambung je imam baca. Tapi bila ceritanya surah ni tentang apa? Kita tak tahu kan. Jadi ini antara perkara yang ditegur oleh Qaradawi dalam buku beliau ni. Yang mana saya baca. Sebab tu saya dekat. Sebab bila kita baca kita pun kena. Walaupun bolehlah sikit nampak banyak bahasa Arab. Tapi message tu kena. Kan? Kita pun, saya sendiri pun bila baca Quran, kadang-kadang kita tak faham ayat ni. Sekurang-kurangnya tengoklah terjemahan. Kan? Sekali lagi dia tanggungjawab ya. Kita kena sebolehnya tahu maksud surah yang dia baca tu. Tanggungjawab kat sini bukanlah maksudnya kalau kita tak tahu maksud tu berdosa. Tapi seboleh-bolehnya kita ambil lah inisiatif. Kita cerita ni masuk amanah lah. Kita cerita tentang kecaknaan kita tadi kan. Sebab Nabi kata tadi yang kita baca pada awal tadi, panduan hidup kita. Macam mana nak jadi panduan kalau kita tak faham? Betul. Contohnya kan. Jadi sebaik sekarang ni kalau kita tengok banyak program-program kanak-kanak macam Al-Fatihah dah dibuat lagu tu, mudah nak hafal lah. Betul. Kalau surah-surah panjang tu mungkin payah sikit lah Ustaz. Betul. Itulah sekarang saya tengok semakin banyak lah buku-buku Quran dan kandungan-kandungan maksudnya kartun kanak-kanak pun ada banyak kartun sekarang ni. Malaysia saya rasa bagus lah mempelopori bidang ni. Banyak cerita kanak-kanak ni yang tekankan tentang tu. Dan buku kanak-kanak pun, kita mak ayah kan, kita kita tengok buku kanak-kanak menarik. Dia ada mainan, dia ada maksudnya buku yang tak tipikal lah buku. Kita pun belajar juga. Kita pun belajar. Jadi sekarang ni satu usaha yang baik lah untuk mendedahkan perkara tu. Dan Qaradawi sebut satu perkara yang saya rasa menyentuh juga, bukan menyentuh, terasa lah juga bila kita baca ni. Dia kata fala budda an nu'ayishal qur'ana biqulubina wa uqulina. Kita ni semestinya kita ni perlulah mesti untuk hidup dengan Quran ni dengan hati kita dan dengan fikiran kita. Hadza huwal muhim. Perkara ni sangat penting. Fala yaliqu abadan an naqra'ahu bi alsinatina wa qulubuna mashghulatun anhu. Tak sepatutnya, tak selayaknya untuk kita ni baca Quran dengan mulut kita, sedangkan pada masa yang sama hati kita ni lalai. Kan selalu kita contohnya bila baca surah yang kita dah ingat, contohnya baca Yasin, baca Kahfi, baca surah, fikir lain. Kadang tangan scroll WhatsApp. kan kita kalau tak selayaknya untuk kita bila baca Quran kita menerawang ke lain. Kan saya bukan nak kata haram lah, tapi tak sepatutnya bila kita nak faham Quran ni, nak lakukan tanggungjawab kita pada Quran ni, kita baca sambil acuh tak acuh macam tu lah kita kata. Maksudnya bila kata hati tu kita letakkan perhatian betul maksudnya. Kita letak perhatian, kita alert betul-betul dan kita amalkan benda tu. Apabila benda tu masuk dalam hati kita, kita jadikan benda tu panduan kita tadilah. Kan? Li'anna hadha yatanafa bijalalil Quran wa izamatihi. Sebab lalai sewaktu baca Quran, buat kerja lain, itu bercanggahlah dengan kemuliaan dan keagungan Al-Quran. Kan? Itu yang kita perlu hayatilah, kita perlu muhasabah diri kita. Sebab beliau Qaradawi radhiyallahu bukan rahimahullah, minta maaf, Qaradawi ada juga bawa satu kisah lah, bukanlah kisah, satu fenomena yang berlaku apabila imam bacakan ayat yang tentang hari akhirat. Cerita tentang hari akhirat takut sebenarnya bila kita tengok tafsir dia, renung maksud dia. Tapi bila kita dengar tanpa perhatian, kita dengar dengan syok lah. Sonok lah imam baca. Tapi tak ada langsung perasaan takut. Tak ada langsung perasaan message tu apa. Kan? Dia ada macam, saya ingat dulu-dulu lah, kalau kata orang tua-tua dulu, kalau dia nak tidurkan budak dalam buai dan sebagainya, ada ayat Quran tertentu dia baca dalam bentuk macam berlagu. Tapi perhatiannya tak ada kat situ Ustaz. So kalau tambah kalau bulan puasa ni petang-petang sambil berendui tu, so macam itu, adakah dia dalam keadaan dia tidak memberi penghormatan pada Al-Quran kalau macam tu? Nak kata tak beri penghormatan dari sudut macam nak tidurkan anak tu, saya tak rasa nak kata tak beri penghormatan. Cuma seeloknya apabila kita bacakan tu,
kita jelaskan juga surah ni tentang apa. Contohnya bila tidurkan kanak-kanak, contohnya kan tidur anak-anak. Contohnya saya sendiri bila anak saya tengah hafal surah juzuk 30. Okey. Kan kat sekolah dia minta hafal. Jadi baru ni dia hafal surah Bayyinah, dia hafal surah Iqra. Jadi dia hafal surah Zalzalah tadi kan. Dia hafal, kita cerita maksudnya tentang apa. Kan? Dia baca ayat contohnya apa-apalah, contoh surah Zalzalah tadi. Kita cerita ayat ni tentang hari akhirat. Ayat ni tentang hari akhirat nanti kan. Mungkin kita boleh bahasakan dia, mungkin dia tak nampak, macam dia buat satu kita tak nampak, tapi kena ingat bahawa satu hari nanti di akhirat Allah akan bawa semua rekod-rekod, semua bukti-bukti yang kita lakukan. Maksudnya dari kecil lagi kita dah tanam perasaan muraqabah tu, perasaan dia ni diawasi, tak boleh buat suka hati. Maksudnya selitkan juga benda-benda macam tu. Baca Quran tu bagus lah untuk kanak-kanak kan, tapi selitkan juga supaya benda tu menjadi satu world view dia lah, satu pandangan dia, supaya dia bila nak buat satu dia ingat benda ni. Penghormatan tu bukan dari segi bukan hanya dari segi kita duduk bertalaki, tapi maksudnya penyampaian yang sampai tu yang lebih penting lah, penghormatan tu ya. Macam tu. Itu yang kedua lah dari sudut maksud Al-Quran ni. Kita cuba sama-sama lah. Saya nasihatkan saya sendiri dan tuan-tuan dan puan-puan untuk kita sentiasa, kalau tak boleh banyak, ambil satu ayat sehari. Tak banyak. Saya baca ada buku kat atas meja saya, dia buat satu hari satu ayat. Menarik lah konsep tu. Kan, daripada kita tak ada ayat langsung. Kan, kita ambil satu ayat, saya renung. Cuba fahamkan. Cuba renung. Kalau tak faham, boleh tanya ustaz-ustaz, boleh tanya apa-apa kan. Kemudian tadi yang pertama, elokkan bacaan. Yang kedua tentang pemahaman ni. Yang ketiga, pastilah bila kita dah baca, kita dah faham, amal lah. Yang ketiganya untuk kita sentiasa amal. Dan ni nak cakap pun takut sebenarnya. Kita cakap sedap, tapi di belakang orang kita pun sama teruk je kadang-kadang kan. Sebab tu ada penyair dia sebut, ahsanallahu bina annal khataya la tafuh. Allah ni dah bagi anugerah kita, Allah buat baik bagi kita. Dia buat dosa-dosa kita ni tak bau. Sebab kalau bau semua orang tahu kita buat apa kan. Jadi kalau bau memang tak datang kerja ni. Memang saya yang tengok kita pun sama bau. Maksudnya Allah bagi kita, Allah tutup aib kita kan. Allah jaga kita. Kalaulah kita ni orang nampak baik, belum tentu baik. Betul. Kan, belum tentu. Jadi saya nasihatkan diri saya sendiri dulu, dan kemudian tuan-tuan dan puan-puan sentiasa tengok mesej Quran, pesan-pesan Quran ni kan. Cuba amalkan benda tu. Cuma mungkin ada setengah kawan kita yang jadi fahamkan, kalau bersalah ustaz betul kan ya, ada sahabat-sahabat Rasulullah juga dia of course duduk dengan Rasulullah kan, beramal dan semuanya dengan Rasulullah, tapi ada juga yang setengah-setengah sahabat yang kata yang tak boleh tinggalkan khamar dan sebagainya. Balik pada kita pada masa sekarang ni kan, kata terlibat dengan khamar, dia baca Quran, dia cuba faham yang sedekah dan sebagainya, tapi ada setengah benda tu dia tak boleh nak buat. Adakah walaupun dia percaya pada Al-Quran, percaya pada Rasulullah dan sebagainya, ada pengecualian tak ustaz? Sebab dia kata tanggungjawab ni, kita baca, kita kena amal. Betul. Itulah dari sudut itu, ini saya tak nak kata pengecualian, kerana bila kata hukum ni, hukum tu general untuk semua orang. Nanti ada orang quote pula ustaz kata tak perlu minum arak, susah pula saya pun nak cari jalan keluar jadi kan. Bukan begitu maksudnya, tapi maksudnya dia satunya Quran ni dia ada mesej yang kita kena faham. Amal satu perkara lagi. Jadi dah pegang, dah baca, dah faham tu satu perkara baik lah. Untuk amal Quran ni dia perlukan satu perkara lagi, mujahadah kan. Ada orang dia faham tapi tak boleh buat. Kita pun kadang-kadang kan, Allah kata jangan jaga mulut kan, jangan jadi pencela. Wailul likulli humazatil lumazah, binasalah semua pencela dan pengkeji. Kita pun faham, tapi bila nak buat, ya Allah kan, kita tengok orang lain sedap mengata kat orang kita, terikut dan sebagainya kan. Kadang-kadang kita terlepas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita faham tu satu perkara, kena juga kita dan sentiasa ada mujahadah dalam diri kita untuk perbaiki, dan satu muhasabah lah. Kadang-kadang kita tergelincir, kadang-kadang kita terjatuh. Bukan maksudnya bila kita baca dan faham Quran kita jadi perfect terus, memang tak lah kan. Tapi kita ada sekurang-kurang kesedaran yang kita buat tu salah. Ibnu Mas'ud dia satu hari dia cerita, seorang yang
orang yang baik, innal abrar, orang yang baik ini, dia ni bila dilakukan kesalahan, dia tengok kesalahan dia tu seolah-olah dia berada di kaki gunung, yang dia bimbang gunung tu akan jatuh menimpa dia. Maksudnya dia tengok dosa walaupun kecil, tapi dia tengok benda tu jadi besar. Sebaliknya, orang yang leka, orang yang lalai, orang yang selalu buat jahat, orang yang fujar, kata beliau, dia seolah-olah orang yang melakukan dosa, tapi dia tengok dosa tu macam lalat lalu kat depan muka dia. Tepis-tepis je. Dia tepis-tepis macam tu je. Maksudnya, orang yang baik pun kadang-kadang dia akan buat juga kesalahan, tapi dia ada kesedaran sekurang-kurangnya dalam diri dia yang benda tu salah. Dia ada teguran dia ada, nak kata salah, memang semua orang manusia buat salah lah. Nabi kata kullu bani Adam khata', semua anak Adam ni memang melakukan kesalahan, tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, dia kembali kepada Allah, dia bertaubat. Kan nak kata salah tu semua buat salah, tapi itulah mujahadah kita sentiasa kena ada. Sekali jatuh kita cuba bangun lagi, berkali-kali jatuh cuba lagi baiki diri. Ini masuk amalan tu. Masa kalau tak mampu lagi, sekurang-kurangnya kita tahu yang kita buat salah tu salah. Kita akui dulu yang tu dan kita cuba baiki. Kan kadang-kadang ada juga orang kata dia ni jenis mulut laju. Ada jenis orang macam tu, jenis mulut laju. Jadi bila orang kata, orang tegur dia, mulut ni kena jaga sikit kan, tak boleh main melepas je. Nak buat macam ni, saya dari lahir memang macam ni kan? Dah macam tu maksudnya kan. Jadi dia tak akui tu. Dia bukan alasan lah nak kata dah macam tu. Manusia ni memanglah ada baik ada buruk dia, tapi sekurang-kurangnya kena ada effort lah untuk. So maksudnya kalau kata ada teguran, saya minta maaf, saya cuba baiki, macam tu lah sebaiknya ya. Sebaiknya. Baik, insyaAllah. Jadi itu 3 perkara yang Qaradawi gariskan: baca dengan elok, faham, kemudian amal. 3 perkara yang mudah nak sebut lah. 3 perkara yang mudah untuk diamal. Dengar mudah nak dilaksanakan tu cabaran lah. Tapi sekurang-kurangnya Ustaz dah bagi tadi kita jalan-jalan kata apa, penyelesaian kalau tak mampu. Sekurang-kurangnya bertahap kita yang nak berangkat ni, Ustaz dah level lain. Tak ada level. Cuma Ustaz berkenaan dengan tanggungjawab Al-Quran dan Ramadan ni juga kan. Ada orang tertanya-tanya, satu Rasulullah kata bulan Ramadan ni satu perkataan kita baca berapa pahalanya? Dia yang hadis tu disebut secara general, bukan dalam Ramadan saja. Nabi kata satu huruf 10 kebaikan. 10 kebaikan. Hasanah. Bukan pahala, 10 hasanah. 10 hasanah kebaikan, pahala lah. Maksudnya, dan Nabi kata aku tak kata alif lam mim tu satu huruf, tapi alif tu satu huruf, lam satu huruf, mim satu. Dah 30 kebaikan. 30 lah. Kan kira lah kalau baca surah Fatihah je pun banyak mana dah. Pertanyaannya Ustaz, sebab orang sekarang ni, orang ada yang macam-macam confused juga ya. Bila kita kata Quran, kita apa itu Al-Quran? Sebab ada orang kata sekarang ni kita ada Al-Quran sebiji tu, lepas tu ada Mukaddam, lepas tu ada Iqra' dan sebagainya. Adakah baca Iqra' tu macam kita baca Al-Quran, atau baca Mukaddam tu macam baca Quran? Okey, pertama sekali tengok definition lah. Al-Quran ni kalau kita tengok penulisan dalam buku Ulum Quran, Ilmu Quran, dia kata Quran ni kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, yang dalam mushaf tu lah, yang bermula daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, yang membacanya dikira ibadah. Itu definition dia. Jadi semua ayat yang termasuk dalam definition tu, dia Quran lah. Kan? Surah Fatihah Quran lah, surah Baqarah Quran lah. Kan? Terjemahan tak termasuk. Terjemahan tu bukan diturunkan oleh Jibril. Terjemahan tu pemahaman kita untuk kita alih bahasa. So kita itu yang kata kena talaki, kena baca juga tu. Baca apa tu? Baca Quran dalam bahasa yang betul, ya, dalam Quran ayat yang betul tu lah. Tak boleh baca terjemahan tu. Tak ada pahala lah kalau baca terjemahan. Nak kata tak ada pahala, insyaAllah ada pahala untuk effort kita belajar lah. Tapi nak kata effort untuk pahala untuk baca yang alif lam mim tadi tu, kita kena baca bahasa asal dia lah. So insyaAllah lah kalau dengar macam tu, sepatutnya anak-anak kita yang belajar Iqra' bulan puasa ni besar pahala dia ni. Kalau Iqra' yang contoh Mukaddam dia ambil daripada surah Lazim kan, yang tu termasuk Al-Quran lah. Tapi kalau Iqra' dia ambil potongan-potongan perkataan, yang tu kita tak kata Al-Quran. Tapi belajar tu usaha untuk mempelajari Quran lah.
kan. Dia satu langkah untuk pergi belajar Quran. Jadi usaha tu insya-Allah diberikan ganjaran. Tak ada yang sia-sia dalam Islam ni usahanya. Mungkin juga kalau kita nak pergi kepada soalan yang seterusnya, sebelum kita nak pergi pada 10 tips tu yang ditunggu-tunggu ni. 10 tips 10 malam takhir ni. Tapi sebelum tu kita nak tanya juga, kenapa penting kita nak kepentingan Al-Quran ni kena ada dalam kalangan kita umat Islam? Tapi betul macam Ustaz kata, dia sebagai petunjuk kita dan sebagainya. Sebab kita ada ulama sekarang, kita ada media sosial, di YouTube dan sebagainya. Kita ikut je lah ulama. Kalau kita baca pun bukan kita boleh tafsir buku Quran ni. Baik. Dia ada satu kisah kan, seorang penyair daripada Pakistan. Tak kenapa saya tak ingat nama dia sekarang. Syauqi, minta maaf, Syauqi nama dia. Cerita dia selalu baca Quran selepas subuh kan. Lepas tu setiap hari ayah dia tanya, kamu baca apa? Dia kata, aku baca Quran. Ni Qaradawi cerita dalam buku ni lah. Esok dia datang lagi, kamu baca apa? Anak dia kata, baca Quran lah. Esok dia datang lagi. Sampai 3 tahun anak dia tanya soalan sama. Akhirnya setiap hari 3 tahun. Akhirnya ialah tanya sambil lalu gitulah, kamu baca apa kan. Jadi selepas 3 tahun, kenapa asyik tanya soalan yang sama berulang-ulang kali 3 tahun? Dah tahu dah baca Quran, dah nampak dah baca Quran. Takkanlah kat masjid pegang Quran baca benda lain kan. Masa tu WhatsApp tak ada lagi. Jadi ayah dia kata, tahu dah baca Quran, tapi nak bagi tahu yang kamu tu sedang baca Quran. Jadi kamu bacalah Quran ni seolah-olah Quran ni diturunkan kepada kamu. Maksudnya bila baca tu, jangan baca sambil acuh tak acuh. Kadang-kadang kita baca tapi kita tak ada ingat yang ni Quran panduan untuk kita. Sebab tu ayah dia tanya, kamu baca apa? Kan? Kadang-kadang kita baca tapi kita tak ingat benda tu, kita ingat benda lain. Kamu baca apa? Aku baca Quran. Dan bila kita kata baca Quran ni, itu panduan untuk kita. Dan balik pada soalan tadi, kenapa kita kena baca Quran? Tak boleh ke follow je ustaz mana kan? Tak boleh. Dia 2 perkara lah saya boleh sebut kat sini. Satu, yang tadi, bahawa Al-Quran ni panduan hidup kita. Selain daripada baca tu dapat pahala yang besar, yang banyak, dijanjikan pelbagai ganjaran. Dan bila kita tengok fadilat Quran ni macam-macam. Fadilat surah ada lagi. Fadilat baca Quran secara general ada juga kan. Jadi rugilah kalau kita tak ambil peluang untuk kita ni ambil effort untuk baca Quran. Tak, sekurang-kurangnya baca setiap hari kena ada juga baca Quran. Mesti jadikan hidup kita ada terikat dengan Quran. Tak boleh baca 1 juzuk, bacalah 1 muka. Tak boleh 1 muka, bacalah 2-3 ayat. Takkan tak boleh sambil jalan kita baca 3 kul contohnya kan. Jadi yang pertama sebab itu, untuk kita biasakan, untuk kita jadikan rutin kita ni membaca Quran. Yang kedua penting juga untuk kita sebut kat sini, kita kena baca Quran sebab Islam ni dia agama yang milik Allah dan milik Nabi SAW. Jadi tak ada siapa pun yang boleh kata sesuatu tentang Islam ni melainkan dia ada sandaran daripada Quran dan Sunnah. Betul. Sebab itu kalaulah Al-Quran ni ada orang ubah 1 baris pun, pasal ada budak-budak perasan. Ni kita nak cerita tentang imam-imam besar ni, budak-budak tahfiz, budak-budak anak-anak kita baca, dia ada keperasan baris tu salah. Sebab bila kita hafal tu, kita akan tengok setiap baris, setiap ayat kan. Sebab ini terbalik pada janji Allah lah, Allah akan jaga Quran ni. Jadi itulah antara sebabnya kita ni walaupun kita kata ambil masa untuk faham Quran ni, tapi kita kena baca juga, kita kena lakukan, kita kena ambil effort untuk baca Quran. Sebab dia ada, bukan baca kosong. Dia bukan baca majalah. Majalah pun kadang-kadang dapat ilmu, dapat pahala juga ilmu tu. Tapi ni baca Quran yang Allah perintahkan kita baca kan. Mungkin sebelum kita pergi soalan terakhir ni, saya nak tanya, sebab saya pernah dengar orang kata antara kelebihan Al-Quran adalah syifa. So betul ke ada orang kata bila, bukan kata bulan Ramadan je, secara ringkasnya, adakah bila kita baca Al-Quran ni dia betul-betul menyembuhkan kita dari segi penyakit? Betul, ada dalam Quran, wa anzalna minal Quran ma huwa syifa kan. Dan kami turunkan Al-Quran ni antaranya untuk memberikan syifa. Syifa tu secara mudahnya ialah penawar lah. Okay. Cuma penawar tu satu, penawar apa? Kan? Ramai orang faham bila kata Quran ni syifa, penawarnya untuk halau jin lah.
Ruqyah. Itu kita tak nafikan, itu salah satunya. Memang apabila jadi pada apa-apa memang kita jampi baca ayat ruqyah. Tapi penawar kat sini dia lebih general. Kan, penawar untuk sakit boleh, penawar untuk hati boleh, penawar untuk kesesatan boleh, penawar untuk kita yang hilang panduan dalam hidup boleh juga. Kan, sebab Al-Quran ni dia bukan semuanya hukum, dia bukan semuanya kena buat macam ni, tak boleh buat macam ni. Ada dia nasihat, ada nasihat. Kadang-kadang ada ayat tu yang kita tahu je benda tu, tapi bila kita baca, kita tahu message daripada Allah, kita tengok ayatnya menyentuh hati kita. Kan, saya baca baru ni surah Al-Balad. Kan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kan, sama ni baca juga. Tapi bila tengok, maksudnya Allah kata sesungguhnya kami jadikan kamu ni dalam keletihan, dalam kesusahan. Maksudnya daripada lahir sampailah kita meninggal dunia ni, itu satu ujian, tempoh ujian. Memang manusia ni dalam keletihan. Sebab kadang-kadang bila kita lalu rutin harian kita rasa penat hari ni, buat benda sama lagi. Kan, nak rehat kejap lah hari ni. Nak rehat kejap hari ni. Kenapa kena solat? Kenapa orang lain tenang aja? Kan? Kenapa Allah suruh sabar bila marah, orang lain tenang je buat apa-apa dia nak buat? Contohnya kan. Tapi bila kita tengok ayat macam ni, kita tengok ini ujian sebenarnya. Allah memang buat kita ni dalam tempat, kita kata rehlah imtihan, perjalanan ujian kita, yang mana semua tu dicatat. Kan, jadi bila kita tengok dari sudut tu, dari perspektif tu, kita akan dapat satu motivasi lah sebenarnya. Kan. Baik. So untuk yang terakhir ni, mungkin kita dah ke setengah masa. Saya nak 3 je Ustaz. Yang paling nak buat banyak 10-11 ni mungkin tak mampu untuk orang macam saya. Ustaz bagi 3 je perkara yang paling baik untuk dilakukan dalam 10 malam terakhir ni. Kita nak maraton Ramadan ni. Pertama sekali, macam tadi lah sebut, ni nasihat pertama sekali untuk saya dulu. Kan, kadang-kadang sekali lagi kita cakap sedap kan, tapi nak buat tu Masya Allah pedihnya. Kan, tapi itulah sekali lagi kembali kepada mujahadah kan. Tapi atas dasar perkongsian, untuk saya nasihat diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertama sekali, bagi saya lah, untuk kita giatkan amalan kita pada 10 malam terakhir ni. Pertama sekali kita kena ada kesedaran bahawa 10 malam terakhir ni satu peluang yang besar untuk diri kita. Tak payah cerita 10 malam terakhir, kita di luar Ramadan kita sering baca doa kan, sampailah kita kepada bulan Ramadan, sampaikanlah kita bulan Ramadan, wa balighna Ramadan. Kita dah sampai bulan Ramadan, Allah dah kabulkan, Allah beri kita anugerah bulan Ramadan tu. Dan sekarang kita masuk pula 10 malam terakhir, yang dalamnya ada satu malam kita panggil Lailatul Qadar kan, malam Al-Qadr, yang lebih baik daripada 1000 bulan kan. Jadi ganjaran tu bukan bertingkat-tingkat, berlevel-level. Maksudnya ini satu macam kita kata peluang keemasan lah untuk kita merebut pahala. Pertama kita kena sedar benda tu. Maksudnya kalau kita buat sambil lewa, kita buat macam malam-malam lain, rugi lah kita. Sekali lagi tak kata berdosa, tapi orang lain bangun malam, orang lain baca Quran, orang lain zikir, kita tak buat apa kan. Apa kita nak bawa akhirat nanti kan? Dalam nak meraihkan apa tu, Lailatul Qadar tu kan. Jadi kita pertama sekali kita kena sedar bahawa kita ada peluang besar pada 10 malam terakhir ni untuk kita rebut kan. Nak kata kita ni qiyamul lail tiap malam, memang tak. Bukan kita lah, saya lah. Doktor bagus. Nak kata qiyamul lail selalu tu susah. Nak kata solat khusyuk selalu susah. Nak kata kita ni banyak amalan puasa selalu, tak juga. Jadi bila lagi kalau bukan sekarang kita nak ambil peluang untuk kita tingkatkan amalan kita kan. Kalau bukan sekarang, bila? Nak tunggu bila? Kita tak ada masa depan, belum tentu. Sekarang je masa kita ada kan. Jadi itu pertama. Yang kedua, saya petik persoalan daripada Aisyah. Aisyah tanya Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi, kalaulah aku tahu malam Lailatul Qadar, apa aku nak kata kan? Jadi Nabi kata, quli, katalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah kan, wahai Allah, sesungguhnya kamu ni maha pengampun. Innaka afuwun tuhibbul afwa, kamu maha pengampun dan kamu suka bagi pengampunan.
fa'fu anni. Ampunkanlah aku. Itu je. Itu lah. Sebab dulu saya dengar ada orang kata kalau kita jumpa malam lalu qadar ni, kau minta apa pun Allah bagi. Kau minta nak kaya, kau minta tak, itu boleh lah. Minta benda lain tu bagus lah. Tapi nak bagi tahu kat sini, Nabi apabila ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bagi tahu ini. Nabi ni. Maksud ini yang paling penting yang kita kena tekankan dalam diri kita. Sekali lagi, kita ni siapa je tak buat salah. Kan? Siapa je tak ada dosa. Jadi macam kita cerita Ibnu Mas'ud cerita tadi kan, kalau orang yang betul-betul rasa bersalah, dia tengok benda tu besar, dia rasa diri dia bersalah. Kadang-kadang bukan buat benda dosa, tak buat benda yang sunat, meleka kan, tak bangun, tak baca Quran sepatutnya, banyak sepatutnya, dia rasa bersalah benda tu. Jadi sebab itu kita kena sentiasa minta keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rakan kita kalau dia bangun tengah malam, dia tengah buat tahajud, dia rasa lain macam malam tu, terus baca doa Nabi ni ya. Sekali lagi Ustaz je dah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kan, ya Allah yang Maha Pengampun, yang suka berikan keampunan, ampunkan aku. Bahasa Melayu tak apa Ustaz Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau sebab ni doa daripada Nabi kan, kalau baca bahasa yang asalnya daripada Nabi, itu ada kelebihan lah. Sebab itu doa yang Nabi ajar lah kan. Jadi tapi tak tunggu ada ni lah, tak tunggu ada Lailatul Qadar. Boleh baca je malam ni pun, malam esok pun, sebab kita tak tahu. Itu pun tujuan Allah rahsiakan, supaya kita sentiasa baca, sentiasa cari kan. Itu yang kedua, sentiasa banyakkan doa, banyakkan istighfar pada Allah. Nak cerita istighfar ni panjang sebenarnya. Kan, Nabi Nuh apabila dia berdakwah pada kaum dia, dia kata faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh kata, istighfarlah kepada Tuhan kamu, sesungguhnya dia tu Maha Pengampun, Maha menerima taubat, innahu kana tawwaba. Kemudian sambung lagi ayat tu, yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kalau kamu istighfar, satu untuk dosa kamu sendiri, tapi istighfar ni dia ada kelebihan lain sebenarnya. Kalau kamu istighfar, Allah akan turunkan daripada langit hujan yang mencurah-curah. Dan Allah akan bagi kamu anak pinak yang ramai. Allah akan luaskan rezeki kamu. Itu maksud hujan yang mencurah-curah tu, rezeki yang mencurah-curah. Tanah yang subur, rezeki yang mencurah-curah. Maksudnya bila istighfar ni, satu untuk dosa lah, satu lagi Allah berikan kita keluasan. Dalam kesempitan ada keluasan yang Allah berikan. Jadi banyakkan istighfar, banyakkan doa, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, yang ni yang saya nasihatkan diri saya dulu juga, iaitu qiyamul lail. Cubalah bangun. Selain pada ibadat sunat yang tarawih tu, kita cubalah kan, cuba. Kalau ada yang penat bekerja, cubalah. Sekurang-kurangnya pergi isyak berjemaah. Sekurang-kurangnya. Itu yang wajib kan. Kalau tarawih, pergilah kan. Kalau boleh, mampu pergilah. Tapi yang saya nasihatkan kat sini, qiyamul lail. Cubalah kita bangun sekejap kan, baca sikit Quran ataupun solat 2 rakaat kan. Dia sebenarnya perkara ni berat nak bangun tengah malam tu. Tapi kalau kita boleh buat benda tu, itu satu perkara yang memberikan kita kekuatan lah sebenarnya, kekuatan rohani lah. Sebab apa? Kalau kita ingat balik, selepas Nabi terima wahyu di Gua Hira, Nabi balik dalam ketakutan kan. Nabi kata selimut aku. Tapi kemudian turun surah ya ayyuhal muzammil, wahai orang berselimut. Dalam surah Muzammil diceritakan Nabi ni perlu pada kamu ni untuk bangun malam, kerana kamu ni akan diberikan beban yang berat untuk sampaikan risalah Islam ni. Maksudnya qiyamul lail ni dia dapat membina kekuatan spiritual, membina kekuatan rohani kita. Dan kita kena ingat juga apabila Nabi SAW sampai ke Madinah, Nabi kata, ni manifesto pertama Nabi lah kan, ucapan pertama Nabi kata, ya ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bin nasi wa sallu bil laili wan nasu niyam. Wahai orang ramai, wahai kamu semua, afshus salam, sebarkan salam, at'imut ta'am, beri manusia makan, wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan solatlah pada waktu malam ketika orang lain sedang tidur. Ni qiyamul lail yang kita cubalah 10 malam terakhir ni, cuba untuk kita bangun sekejap tengah malam. Kalau lama lagi baguslah kan. Cuba sekejap bangun tengah malam, kita reflect diri kita, kita reflect amalan kita,
Kerana satu hari nanti kita akan kembali berseorangan juga kepada Allah. Kan, walaqad ji'tumuna furada, kami ciptakan kamu berseorangan, kamu akan kembali kepada kami dalam berseorangan. Semua akan tanggung pahala dosa masing-masing. Kan. Jadi saya rasa itulah tiganya yang saya rasa yang kita boleh cuba amalkan kan. Tentang manifesto Nabi tu memang yang saya hafal tu yang pertama tu je, bagi orang makan. Sebab insya-Allah itu dah kena upgrade sikit lah. Sebab saya rasa saya cuba amalkan, belanja kawan-kawan makan kan. Tu kita kena upgrade lagi apa yang Nabi suruhkan tu. So insya-Allah tinggal 10 hari terakhir ni, 10 malam terakhir ni, kita cuba amalkan sekurang-kurangnya 3 yang Ustaz Dr. Zul dah cadangkan tadi. Dan juga mungkin ucapan terakhir kepada rakan-rakan yang menonton ni, Ustaz. Ucapan terakhir saya rasa untuk 10 malam terakhir ni kita sama-sama mujahadah diri kita, lawan mengantuk kita, lawan malas kita, doa banyak-banyak supaya kita diberikan kekuatan. Sebab memanglah kita ni manusia, kita ada nafsu kita. Nabi SAW apabila bercakap dengan Mu'adh, Nabi kata, Mu'adh, aku sayang kamu, aku sayang kamu. Maksudnya Nabi sayang Mu'adh, Nabi pegang tangan Mu'adh dan Nabi ajar kawan Mu'adh satu doa. Nabi SAW kata, jangan kamu tinggalkan doa ni pada akhir solat. Sebelum salam baca, iaitu Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingati kamu, untuk mensyukuri nikmat kamu, dan untuk beribadat dengan baik kepada kamu. Kan, untuk melakukan ibadat dengan baik, untuk redha dengan pemberian, untuk sabar, untuk syukur. Kita kena selalu amal benda ni. Sebab akhirnya kita ni manusia. Kita ni manusia yang lemah sebenarnya. Banyak buat salah, banyak rasa malas, banyak rasa letih. Kan? Jadi banyakkan doa. Banyak alasan kan. Banyak macam-macam alasan. Jadi itulah saya rasa kita manfaatkan betul-betul 10 malam terakhir ni. Cuba gunakan sebaiknya setakat kita mampu. Yelah, nak kata manusia ni lah lain keadaan dia. Ada orang penat, ada orang kena kerja malam, shift malam contohnya kan. Manusia ada level berbeza-beza. Kita tak boleh nak kata semua orang kena bangun malam. Semua tak. Yelah, saya faham lah, semua ada kekangan masing-masing. Tapi kita dalam kapasiti diri kita sendiri, kita lebih tahu kita macam mana. Cubalah selitkan dalam diri kita dan jadual kita ni apa-apa yang boleh mendekatkan diri kita pada Allah. Terutama 10 malam terakhir ni lah kan. Dan yang baik daripada Allah SWT, yang buruk daripada saya. Sekali lagi nasihat tu saya rasa kita manfaatkan bersama lah. Dan saya pun cuba ambil manfaat. Saya pun cuba praktikkan jugalah kan benda tu. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. So insyaAllah kita telah tamat perbincangan kita untuk program Ramadan dalam Al-Quran. So diharapkan rakan-rakan semua dapatlah beramal dan juga beringat dengan pesan-pesan Ustaz tadi. InsyaAllah semua kita berjumpa lagi dalam Ramadan tahun hadapan. Sama-sama kita tingkatkan amalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.